Itu adalah sunnah Allah. Kalau dia daripada awal kita terang pada dia, dia rasa dia nak, saya tak mau miskin dah. Saya tak mau duduk dalam kelompok macam ni dah. Saya nak keluar, saya nak berdikari, saya nak ada pendapatan, saya nak ada gaji. InsyaAllah dia boleh berubah. Tapi daripada hari awal kita pergi, dia memang tak berminat. Dia suka duduk di rumah dia macam tu. Dia sukalah dengan selimut dia macam tu. Dia sukalah dia pergi beratok macam tu. Kita hanya membazirkan tenaga kita. Kerajaan belanja banyak. Itu yang bagi mesin-mesin dijual. Bagi alat-alat dia jual. Bagi barang-barang tak jalan. Kita against. Kita bertentangan dengan sunnah Allah. Bagi benih ikan, hilang. Bagi benih ayam, habis benih, dia jual. Dia beratur balik, minta isi borang untuk dia selesa untuk begitu. Maka sebab itu, bila kita nak pastikan manusia berubah dalam sunnah ini, kita mesti betulkan dia in arada islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua itu, Allah cakap tentang suami isteri yang nak berdamai. Kalau yang berdua-dua tu, kedua-duanya nak berdamai, Allah akan jadikan mereka berdamai. Jika mereka tak ada niat itu, maka tak akan berlaku. Maka kita kena balik dalam pengurusan kita, saya sendiri mungkin, dan tuan-tuan juga, kena lihat sudut sunnah Allah ini. Kenapa kita gagal dalam banyak hal, dalam nak mengubah manusia? Maka perbelanjaan yang pertama yang mesti kita buat, membelanjakan sejumlah wang dan peruntukan untuk mengubah mindset sebelum memberi modal untuk dia buat apa-apa.